Petua Cik Salma, petua orang dulu dari zaman nenek. Hai, apa khabar semua? Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Hari ini kita nak buat petua untuk suami isteri, membolehkan tenaga dalaman, melancarkan peredaran darah dan juga membuang angin dalam badan. Jom kita cuba. Masukkan 5 sudu garam kasar ke dalam besen untuk kita rendamkan kaki kita, untuk suami dan juga untuk isteri. Kita kacau garam kasar ini sampai ia larut dan kita rendamkan kaki kita. Kelebihan untuk suami adalah tenaga dalamannya. Setelah setengah jam kita rendamkan kaki, kita ambil pula kelapa yang telah dibuang kulitnya. Sebab kita nak bakar kelapa ni. Kita akan buat satu lubang yang kecil di tengah-tengahnya untuk kita masukkan bahan-bahan yang lain. Selepas selesai kita rendamkan kaki tadi, kita kena terus minum air kelapa ni ya. Kita bakarkan di atas dapur sampailah hitam bawah dia tu. Bahan pertama, kita masukkan halia yang telah dipotong kecil-kecil dalam 5 keping saja ke dalam kelapa ini. Kita masukkan pula madu ke dalam kelapa bakar ini. Bila ia dah kekuningan sedikit dan berasap tu, maknanya dah siap kita punya kelapa bakar halia dan juga madu ini. Rasanya sangatlah sedap, lembut. Bila kita minum, kelapa bakar ni akan mengembalikan tenaga dalaman kita. Rasa letih-letih pun dah tak ada dan juga membuang angin dalam badan. Selamat mencuba.